Assalamualaikum, selamat kembali ke Angle TV bersama saya lagi Amirul Mukminin. Dan ini kereta yang aku tak perlu lagi nak perkenalkan dekat korang, sebab aku pasti kalau korang pergi mana-mana, tak kisahlah kawasan bandar ke, kawasan luar bandar ke, Semenanjung ke, Sabah, Sarawak ke, korang mesti nampak kereta ni dekat mana-mana saja. Inilah dia Honda HR-V. So kereta ni memang tak perlu cakap lagi, memang cukup popular di kalangan pembeli crossover di Malaysia. Tapi persoalannya kenapa? Of course HR-V ni dia Honda, so apa saja kereta yang Honda Malaysia jual biasanya akan laku lah. Dan samalah untuk HR-V ni, tapi sebab apa dia laku? Jom ikut aku dalam video ni, kita kupas satu-satu. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe Angle TV di platform social media. First sekali dia punya design, korang boleh tengok sendiri, memang HR-V ni sebuah crossover yang cukup handsome, cukup kacak dan segak. Even kalau letak bersebelahan dengan dia punya pesaing-pesaing terdekat daripada brand lain pun, 9 daripada 10 kali aku rasa aku akan pilih HR-V, sebab memang kereta ni cukup handsome. Benda tu subjektif, so ini pendapat aku sajalah. And then kita boleh tengok design dia, kalau nak dibandingkan dengan generasi yang sebelum ni, yang ini nampak lebih matang, lebih banyak guna garisan-garisan lurus yang tajam. Yang sebelum ni dia nampak lebih bulat dengan garisan-garisan melengkung. So macam lebih kurang macam Civic lah, Civic FC dengan FE. FC nampak nakal, nampak macam bad boy image, tapi bila masuk FE dia nampak matang sikit. So sama macam ni. Dan dekat bahagian depan kita boleh tengok memang wajah dia cukup handsome. Untuk variant EHEV RS ni, dekat depan dia guna grill dengan kemasan chrome macam ni. So nampak ada European flair sikit lah. Ada orang tak suka, tapi bagi aku okey je lah. And then dekat bawah ni ada dia punya signature macam heartbeat bila korang masuk hospital tu kan, benda tu ini dia signature untuk HR-V. Bagi aku kalau tak ada pun tak apa, tapi bila dah ada, dia buat HR-V ni nampak lebih unik. Dan last kali untuk bahagian depan ni, dia punya lampu nampak cukup tajam, cukup garang dengan dia punya DRL kat atas ni. So bagi nampak ada shape sikit lah. Ok, untuk bahagian sisi pula, kita boleh tengok proportion HR-V ni nampak lebih balance, nampak lebih kemas dengan tayar ataupun rim berukuran 18 inci, ngam-ngam dengan dia punya wheel arches tu. And then macam HR-V sebelum ni, dia punya door handle untuk pintu belakang disorok dekat bahagian tiang. Bahagian belakang ni favourite aku, sebab HR-V dia guna lampu belakang yang lebar full width tail light ni, kira macam ikut style brand European lah, pakai lampu lebar macam tu. Dan untuk HR-V ni waktu malam memang nampak dari jauh, dan bila korang tengok dari dekat, dia punya detail ni memang nampak smart. Dan untuk pengetahuan korang, HR-V yang ni dia sebenarnya lebih besar berbanding HR-V sebelum ni. So aku rasa itu antara sebabnya, selain daripada handsome, kenapa orang beli Honda HR-V ni. So basically dengan muka depan yang cukup handsome, proportion yang balance, dan lampu belakang yang macam kereta brand European, aku rasa ini antara sebab yang menjadikan HR-V ni cukup popular di kalangan pembeli. So nak tengok bahagian dalam? Jom ikut aku. Ok, untuk bahagian dalam HR-V ni, aku tak rasa orang beli HR-V untuk bahagian dalam punya design lah. Sebab bagi aku, yes, dia punya material cantik, kemas, rasa berkualiti, tapi dari segi design sendiri ataupun layout, tak ada apa yang special. Especially kalau korang pernah masuk dalam model-model Honda yang sebelum ni lah, ada 3 knob kat sini dan center console kat tengah. Very simple, very straightforward. Tapi yang bestnya, bila design yang simple dan straightforward ni, dia nampak kemas lah. Okay? Dia punya dashboard nampak kemas, teratur, and then tak terlalu banyak butang dekat konsol tengah ni. So korang ada banyak space untuk letak barang ataupun nak main ataupun nak letak tangan lah. Okay, tapi HR-V ni walaupun design layout dia punya interior biasa je, tapi dia banyak features. So itu antara sebab aku rasa kenapa dia cukup popular. First kali, dia ada satu feature yang tak ada pada dia punya pesaing-pesaing terdekat, iaitu air diffusion system. Kalau korang tengok dekat belah kanan dan kiri aircon vent ni, so apa fungsi dia? Basically kalau korang angin keluar dari aircon vent yang biasa tu, dia direct terus ke muka ataupun badan. Tapi dengan sistem ni, korang pusing knob tu ke atas, so dia punya hembusan angin tu katanya lebih lembut lah, lebih natural macam angin dekat luar. And then bila disebabkan angin dia keluar daripada liang bentuk L dekat tepi ni, fungsi ni juga dikatakan boleh menghalang haba daripada cermin sisi ni daripada terkena tangan. So not bad juga. Selain daripada tu, kita ada banyak lagi features yang lain lah. Contoh macam dual zone aircon,
Dan untuk pertama kalinya bagi HRV sekarang dah ada rear aircon vent, dan everything kita access melalui skrin sentuh 8 inci ni, yang mana bagi aku okey je size dia, tapi korang boleh tengok sendiri design dia macam TV lama. And then satu lagi tentang skrin ni, bila tengah bawa kereta tak rasa macam dia punya skrin ni dihalakan kepada pemandu sangat lah. Dia rasa macam lari sikit. Maybe benda ni Honda boleh fix untuk masa depan lah. And then selain benda tu, kita ada panel instrumen semi digital dengan bahagian kiri dia korang boleh configure nak letak apa info ataupun nak paparkan apa-apa info berkaitan dengan EV mode ke ataupun FC lah. Ok, selain itu ada satu lagi feature yang satu kompetitor HRV ni tak ada, iaitu Apple CarPlay dan Android Auto. Walaupun wired tapi still ada AACP, so tak macam yang brand yang satu tu lah. Seterusnya, kenapa HRV ni popular? Aku rasa sebab comfort, space dan practicality dia. Ok, untuk comfort, kerusi dia bagi aku cukup selesa. Immediately bila duduk boleh rasa memang dah ada thigh support dekat belakang, even though headroom agak limited, especially kalau korang tinggi, tapi the seat itself dan dia punya leg room bagi aku sangat memuaskan hati. Ok, itu comfort. Ok, untuk practicality, HRV ni walaupun kereta segmen B basically, tapi dia ada banyak ruang storage yang korang boleh guna untuk letak barang, dan bagi aku sesuai dan berguna lah untuk kehidupan harian. So contoh macam dekat bawah aircon knobs ni ada satu ruang kecil yang korang boleh guna untuk letak telefon ataupun kad kot. And then dekat bawah ni pun ada ruang lagi, ada 2 cup holder, dan setiap pintu pun ada at least 1 cup holder. Dan bawah ni walaupun tak besar macam Honda CR-V punya, tapi still bagi aku size dia ok lah. Dan dekat belakang, dekat center armrest tu, korang turunkan ada lagi 2 cup holder. So nak letak air banyak mana pun boleh, tak ada masalah. Satu lagi yang best pasal HRV ni, dia ada Ultra Seat. So Ultra Seat ni basically korang boleh guna untuk baringkan kursi tu. First, baringkan untuk barang yang panjang, ataupun dia ada mode juga korang boleh angkat kursi tu lipat ke atas macam tu, supaya korang boleh letak barang yang tinggi yang mungkin tak boleh baringkan. So untuk trip ke IKEA ke mana-mana pun tak ada masalah dengan HRV ni, walaupun boot space dia bagi aku agak kecil sikit dengan saiz 335 liter. Ok, untuk bahagian yang penting iaitu safety. Yang ni dengan HRV korang tak perlu risau, sebab dari variant E ke atas tak silap aku, HRV dia datangkan dengan 6 beg udara, dan yang paling best, Honda Sensing didatangkan standard pada semua variant HRV. So bagi aku benda ni bagus, dan kita perlu bagi pujian, especially bila manufacturer buat safety feature ni standard pada semua variant. Dan Honda Sensing ataupun sistem andas dia ni in general memang senang nak guna, lancar, dan tak ada brake mengejut macam setengah brand yang lain. Seterusnya, sebab kenapa orang beli Honda HRV bagi aku adalah sebab teknologi yang Honda tawarkan melalui dia punya powertrain. So yang ni HRV EHEV RS, walaupun ada nama RS dekat belakang tu, dan walaupun dia punya torque sebenarnya lebih tinggi daripada HRV turbo, yang ni variant ni bagi aku lebih sesuai untuk pemandu yang lebih santai dan relax. Kalau korang jenis jiwa kelajuan, kaki kerja nak rembat je, beli yang turbo. Yang ini kalau korang jenis nak santai sikit-sikit, nak tengok FC dekat kita punya meter ni kan, tengok dah berapa, kalau korang jenis pemandu macam tu, boleh beli yang ni. Yang ni memang bagi aku sesuai untuk jenis pemanduan yang lebih, orang kata, relax sikit lah. So apa dia EHEV ni? Yang ni dia sebenarnya guna enjin 1.5 liter NA dengan 2 motor elektrik lah. So satu motor elektrik tu dia panggil bertindak sebagai generator. Untuk enjin tu jana tenaga untuk dibekalkan kepada bateri. So dari bateri untuk ke tayar, dia akan melalui panggil traction motor ataupun propulsion motor ni yang akan menggerakkan tayar lah. So most of the time memang tayar depan ni digerakkan oleh motor elektrik. Tapi contoh kalau korang tengah cruising pada kelajuan yang tinggi, time tu enjin dia akan fully kick in dan directly kata gerakkan tayar tu lah. So basically ada 3 mode. First of course EV mode, kalau korang ada cukup charge dalam bateri tu, kereta ni dia akan drive dalam EV mode. Tapi berdasarkan pengalaman aku dekat kawasan taman perumahan, dekat kawasan parking, dalam jam memang
EV mode ni dia akan kick in lah lebih daripada 40 km sejam, dia akan masuk hybrid. Dan yang last macam aku cakap, bila engine tu fully kick in lah, yang tu bila kita cruising high speed. So FC setakat ni kita orang boleh dapat senang-senang je 19-20 km per liter, walaupun drive biasa je sebenarnya, tak ada nak slow sangat, ada juga tekan-tekan. So senang-senang je boleh dapat 20 km per liter, yang mana bagi aku memang cukup bagus. Cuma EHEV RS ni dia punya ada masa dia tu korang boleh dengar lah engine tu kick in. Bagi aku agak kuat juga, tapi tak adalah sampai orang kata ganggu pemanduan tu. And then dia punya throttle response memang tak direct lah bagi aku. So ada delay sikit, boleh, boleh lah capai kelajuan yang korang nak tu, tapi cara dia nak sampai tu mungkin tak agresif ataupun tak direct macam VTEC Turbo. Dan satu lagi bagi aku, teknologi EHEV ni sebenarnya bagus sebab dia kata bertindak sebagai titik tengah lah, transition dari ICE ke EV. Mungkin korang tak berani lagi nak try EV, tak boleh nak commit lagi, so boleh try EHEV RS ni, and then rasalah sikit dia punya EV mode tu. So basically macam tu lah bila korang bawa kereta elektrik. So dia punya EV mode ni bagi aku boleh kata hampir sama dengan kereta EV yang betul-betul. So at least boleh try dulu sebelum kita beralih ke EV. So dengan harga start daripada 114,000 sampai 140,000 untuk variant EHEV RS ni, dan design yang cukup handsome, banyak teknologi, powertrain yang cukup canggih, itulah dia aku rasa antara beberapa sebab yang menjadikan Honda HR-V ni cukup popular di kalangan pembeli crossover segmen B di Malaysia. Untuk geng-geng H kat luar sana yang ada pakai kereta HR-V ni, korang setuju tak dengan poin-poin aku? Mungkin ada yang aku terlepas, jangan lupa tinggalkan dalam komen. Dan of course jangan lupa like, share dan subscribe Engage TV di semua platform social media. Kita jumpa dalam video yang lain. Terima kasih kerana menonton. Ciao.